Hello semua guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni kita berada di KTCC. Yes, KTCC. Sekarang ni pukul 5.50, okey. Kita nak berjalan-jalan je. Alright, aku akan tunjuk macam mana KTCC ni punya dalaman dia macam mana, ya. Tahu lah. Assalamualaikum guys. Jadi kita dah pusing-pusing satu KTCC ni. Dan di sana kami berada di food court, food garden lagi. Food garden level ke-4 tak silap aku. Level 4. Di mana sama kali taman. Jadi sekarang ni kita tengah menunggu pada pukul 6.30, which is kami akan order pada pukul 6.30. Anda sambung lagi perjalanan. Sambung lah perjalanan. Nanti kita akan balik mungkin lepas maghrib. Itulah lepas maghrib, okey. Jadi tunggu lepas nanti. Lepas makan, okey. Tomorrow for sure. Assalamualaikum guys. Hari ni dah hari kedua kita berada di nama dia Skadi Boat Tour. Ini tempat yang dia punya dia tadi kat belakang tu. Tadi ada nama kedai tapi nama kedai apa? Lupa dah. Jadi kita ada tarik dengan TikTok. Alright guys, so sekarang ni makanan dah sampai, which is ni dia. Oh my god! Wow! Okay, baiklah. Jadi kita makan je. InsyaAllah kalau dah nak pergi lah. Kalau tak kita orang dua je lah pergi. Okay. Nampaknya guys, kami terpaksa pula. Luruskan kehidupan. Kau dah record dah? Dah. Nah sikit lah. Sejuk. A few moments later. Okay, ni dia punya let's go. Kita tengok. Okay. Dia ada taman monumen tapi harga dia dalam 25 lah, dewasa. Anak-anak 20. Tapi banyak lah, dia macam bangunan yang ya. Wah, ni untuk penentian kan? Penentian tak tinggal tangan. Masuk lah ni. Apa lah? Dia pusing-pusing tak? Apa? Apa tu? Dekat deck tu, dekat deck. Deck. Okay, boleh.
Alhamdulillah guys, kita berada di Masjid Kristen pada sini. Sudah mengazankan azan zuhur. 2 hours later. Alright guys, so sekarang ni kita berada di restoran Singkabudu. Restoran Singkabudu, alright. Apa ni? Makan tengah hari. Sekarang ni dah pukul 2.50. Okay, kita akan makan je. Alright. Jumpa kat Pasar Payang nanti. 6.5 hours later. Alright guys, sekarang ni kita akan pergi ke Belah Malam. Okay, pukul 9. Kita akan pergi ke apa? Festival punya, food festival dekat seberang Dua Bridge tu. Jadi kita akan jumpa di sana. Right? Teleport. Alright guys, sekarang ni kita dah sampai dekat apa? Bagi festival punya food. Jadi kita akan tengok macam mana apa yang diorang sediakan kat sini. Banyak kedai yang tu yang menjual lah kat sini, gerai-gerai yang jual. Jadi kita akan tengok satu persatu, right? Jom, tunggu je. Let's go. Ayo, sini. Kedai mana? Oh, ada curut. Ni ada terang. Mana? Cikgu tender lah. Tender. Kita nak beli nanti. Masa balik. Alright guys, sekarang ni kita berada di kita tengah duduk. Sekarang ni kita tengah tunggu apa tu, aiskrim gulung punya order nak siap. Which is sekarang order apa tak, Oreo Crunch tak silap aku. Dengan Salman sekali. Okay, Salman. Tak sangka pula si apa, geng dia tu datang. Damn. Kejut aku. Biar kali pani. Tunggu je lah. Apalah, kita dah terserempak ni. Oh. Sini lah sikit apa? Tu dia. Okay. Nak buat live tu, mati gaya nak buat live. Video je. Sekadar apa tu kata kalau nak Video lagi, sekali buat live. tapi kayaknya dia kena besar tu. Kali sedang live. Tak. Nope. Tidak live. Saya dah pukul 10.55. Okey. Tadi sampai pukul 9 ke 10 ni lah. Asal putih sangat gigi aku ni. Kuning tak. Putih betul gigi aku. Kalau jauh apa? Asal dah putih. Ini aku cari benda yang nak. Ini hari last kita berada di Kuala Terengganu. Esok nak balik pukul 12. Jadi ya, Kena enjoy lah malam ni. Tak lepak dengan orang pun rasa tak payah. Balik, jom. Guys, so sekarang ni kita beli aiskrim, which is aiskrim Wow. yang paling penting sekali lah dekat Terengganu ni. Jadi jom makan dulu. Terus aku ya, aku nak rasa RM9.50. Cepat nak makan dah. Jatuh. Ya. Bila orang ni nak cepat sebab nak pergi tanda. Sebab nak kencing. Oh, kena cepat. Mana speed lah makan. Sudah. Bawa ke depan, tanda Ya, aku makan awal. Oi, speed lah. Lagi makan aiskrim kan. Asli lagi dia tak. Kayak Tomorrow. Assalamualaikum. Saya ni dah masuk hari ketiga kita berada di Kuala Terengganu. Which is kami akan balik ke Danjon balik. Bas kita orang pukul 12.15. Which is sampai lagi sekarang ni pukul 11.06. Dan hari ni merupakan hari terakhir kami berada di Kuala Terengganu. Alright. Kita akan berjumpa di Dengung nanti ya.